Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin menceritakan kisah seram. Judulnya tajuk Tangga Blok C. Malam itu sunyi, angin menyusur perlahan di celah dinding bangunan sekolah lama itu. Aku Hafiz pengawas bertugas malam itu cuma perlu semak bilik darjah satu persatu sebelum balik. Tapi entah kenapa aku terpanggil untuk naik ke tangga blok C. Blok yang dah lama tak digunakan sejak kejadian budak jatuh dari tingkat 3. Langkah demi langkah aku naik perlahan dan tiba-tiba aku dengar suara tapak kaki berlari di atas. "Siapa kat atas tu?" jeritku. Tiada jawapan. Bila aku sampai tingkat atas koridor gelap, cuma cahaya bulan menembusi tingkap pecah di hujung koridor. Ada budak perempuan berdiri membelakangi aku. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, dan dia menangis perlahan. "Adik, kenapa sorang-sorang?" Dia pusing perlahan. Wajahnya tak ada mata. Aku terus lari tanpa toleh belakang. Dan sejak malam itu, suara tangisan dan tapak kaki masih kedengaran setiap kali lepas jam 2 pagi. Begitulah kisah seram di tangga blok C. Wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Surah Az-Zariyat 51 ayat 56. Tiada hantu dalam dunia ini yang hanya adalah jin-jin yang menyamar jadi hantu. Mereka lah syaitan menghasut kita melakukan kejahatan dan takut kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada jangkitan, tiada kesialan bulan Safar dan tiada gul, hantu." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Gul adalah kata plural untuk gilan, iaitu sejenis jin dan syaitan. Orang Arab dahulu meyakini bahawa gul di padang pasir akan menjelma kepada orang ramai dengan menyerupai berbagai rupa, sehingga menyesatkan perjalanan manusia dan mendatangkan keburukan kepada mereka. Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kewujudan gul, hantu ini. Ada pula di kalangan ulama yang berpandangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada gul bertujuan membatalkan anggapan orang Arab yang mengatakan makhluk bernama gul, hantu, yang menyesatkan mereka. Sebaliknya, yang menyesatkan mereka adalah dari sebab tipu daya jin dan syaitan. Hal ini dikuatkan dengan hadis lain, maksudnya tiada gul akan tetapi al-sa'ali. Al-sa'ali ialah para penyihir jin dan syaitan yang melakukan talbis, iaitulah tipu daya dan takhyul dengan menjadikan manusia seperti berada dalam ayalan. Kitab Al-Adab Al-Syariah 3/369-30.